Pernah tak kau terfikir kenapa dunia wajib guna US dollar? Bukan duit diorang pun, diorang ada mata wang sendiri. Tapi ada sebab yang sangat besar dan kau akan faham bila kau tengok video ni sampai habis. Okay, kita ambil contoh paling mudah. USD ni bukan duit kita. Tapi pelik, kenapa setiap urus niaga besar, contohnya jual beli minyak ataupun jual beli petrol, jual beli emas, jual beli kripto, mesti nak kena guna US dollar dulu baru ada jual beli tersebut. Okey, macam ni cerita dia. Lepas perang dunia dulu, negara-negara besar macam UK, US, France yang terlibat dengan perang dunia ni sit down together dalam satu perhimpunan di sebuah negara, satu tempat, dan diorang bincang. Diorang cakap, kita ni dah habis perang dan kita nak berus niaga di antara negara, nak berdamai lah kan. So, kita perlukan satu bentuk ataupun satu mata wang yang semua orang boleh pakai. Sebab kalau kita banyak sangat mata wang, macam mana nak berlaku urus niaga tersebut kan? So, terbitlah satu perjanjian dinamakan sebagai perjanjian Bretton Woods. So, dalam perjanjian Bretton Woods ini, US dollar akan diguna pakai oleh semua negara. Sebab apa? Sebab yang menang perang siapa? Of course lah Amerika Syarikat, Perang Dunia Kedua. Dan tak pelik pun bila dalam meeting Bretton Woods tu, negara-negara besar macam UK, France apa, memilih untuk menggunakan US dollar pada waktu tu kerana US dollar pada waktu tu disandarkan kepada emas. Mesti ramai geng-geng Gen Z ni tak tahu. Waktu dulu, setiap keping kertas yang dikeluarkan oleh bank di Amerika Syarikat akan disandarkan dengan beberapa gram emas dekat belakang. Maknanya, diorang keluarkan $10. $10 tu bernilai beberapa gram emas dekat bank. So, that's why lah orang percaya dengan emas ni. And of course, emas ni adalah salah satu instrumen yang sangat kebal yang diguna pakai daripada zaman dulu sampai sekarang. So, orang nak berus niaga guna emas susah. So, diorang terimalah US dollar ni sampai sekarang. Dan tahun demi tahun lepas tu, kalau kita perasan pun, ekonomi Amerika Syarikat berkembang kuat lah selepas daripada perjanjian Bretton Woods tu. Kita tengok, kalau sampai sekarang sekalipun, saham-saham yang besar datang daripada mana? Amerika Syarikat. Saham Apple, Tesla, Microsoft. Dia menambahkan lagi kepercayaan US dollar kepada masyarakat dunia. Of course lah, hipotesis yang simple. Bila ekonomi stabil, ekonomi meningkat sesebuah negara tu, mata wang dia juga akan dipandang tinggi. Simple matematik. Kita tengok jual beli minyak petrol. Walaupun kita beli minyak daripada Arab, contohnya minyak tu kita tahu imported daripada belah-belah Middle East, belah-belah negara Arab. Kita pakai US dollar. Sebab apa? Orang Arab dia tak nak dengar kita nak bayar ringgit, orang tak nak. So kita daripada ringgit kena tukar US dollar dulu, barulah daripada US dollar kita boleh beli minyak. So mana tak kukuhnya US dollar ni, bila retail pun diorang pegang, yang jual beli rakyat marhen ni pun diorang pegang, sampailah perniagaan antarabangsa pun guna US dollar juga. So that's why lah US dollar hampir diterima pakai oleh segenap lapisan, mana daripada korporat sampai ke retail, semua dia sapu bersih. Ini yang lagi berat. Kalau alasan ni pada cap, antara alasan yang paling power lah kenapa US dollar masih lagi diguna pakai seluruh dunia. Kalau korang nak tahu, bank-bank dekat dunia ni, kalau kita check reserve, reserve maksudnya simpanan dia tu dalam bentuk jongkong emas ke, dalam bentuk mata wang ke, ataupun aset ke apa bond ni, kita akan perasan setiap bank besar dunia ni, dia akan ada satu reserve berbentuk cash money. Dan bila kita selak satu persatu, dia akan ada duit negara ni. Tapi yang paling besar pegangan aset dia tu dalam bentuk cash adalah US dollar. Mana taknya kan? Kalau saya lah pergi ke negara-negara yang kita tak kenali, kalau kita nak cash out duit dekat sana, kita tak akan cash out duit negara tu, entah bila kita akan pakai kan. So kita akan cash out US dollar. Sebab US dollar ni kita percaya, walaupun kita cash out dekat negara A, kita pakai sikit US dollar kat situ, bila kita pergi negara B pun akan terima US dollar. So that's why lah setiap bank dia akan ada reserve dalam bentuk US dollar yang sangat banyak berbanding reserve cash dalam bentuk mata wang negara lain. Nak dijadikan cerita, kalau kita tengok sejarah-sejarah sebelum ni, bila berlakunya, tak kisahlah krisis secara semula jadi, bencana alam ke apa kan, gempa bumi ke, tapi bila kita tengok ada berlaku krisis, sama ada secara semula jadi ataupun bencana yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia ni, geopolitik ke apa, kita akan perasan demand US dollar tu akan sedikit meningkat. Sebab bila berlakunya krisis ni, of course lah akan ada perniagaan yang
yang terjejas. So bila ada perniagaan yang terjejas, tak boleh nak guna duit untuk rolling sementara nak tunggu perniagaan tu boleh pulih balik ataupun nak tunggu krisis tu berhenti ataupun reda. Investor ataupun business entrepreneur kat sana, diorang akan tukarkan mata wang yang diorang guna buat bisnes kepada US dollar. Contohlah, kita pergi dekat satu negara, contohlah sekarang ni yang berlaku ketegangan di antara India dengan Pakistan. So let's say lah ada bisnes, ada entrepreneur daripada negara lain buat bisnes dekat negara tu, dan disebabkan ada berlakunya ketegangan geopolitik dekat situ, bisnes tak boleh jalan. So sementara nak tunggu bisnes boleh jalan, dia akan tukarkan duit India tu kepada duit dolar sekejap. So itu dipanggil sebagai safe haven. So bila ada berlaku krisis, orang akan tukar kepada US dollar sementara waktu. Dikenali sebagai method safe haven. So US dollar ni dia sebenarnya bukannya dikenali sebagai cash untuk buat jual beli. Dia dikenali sebagai salah satu tempat untuk kita simpan kita punya nilai kekayaan kita tu dalam bentuk cash, dan dalam bentuk cash yang paling selamat. Nah, sebenarnya kalau simpan dalam bentuk cash ni dia tak ada selamat sangat compare dengan you simpan dalam bentuk aset yang lain. Tapi aset yang paling mudah untuk you cairkan, untuk sementara waktu temporary adalah, memang Cap setujulah, US dollar. So dia dah jadi macam abang long besar dalam industri keuangan dunia. Cap akan expect diorang ni akan masih lagi kekal dominan walaupun sekarang ni telah dicabar oleh sistem baru yang diperkenalkan oleh kawan baik dia, iaitu Beijing. Dia dikenali sebagai sistem BRIC. Yang itu kita akan cerita dekat next video. Okay guys, thank you so much. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Salute.